Assalamualaikum geng. Okey. Hari ni aku dengan member aku ni. Dua orang ni. Kami dua akan pergi tu dekat hujung pantai Pasir Panjang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada gasak lah hari ni. Jom. Oh, tapi perjalanan dia agak penat weh. Oh, baru sampai geng tempat ni. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Alhamdulillah, member strike. Gambar mai. Alhamdulillah. Mantap brother. Tak siap semua barang-barang aku. Barang botol mampu sekali. Ada. Hai, kerak ada ni. Aku duk set up lagi ni. Oh, mantap. Teknik Carolina kan. Oh, clear. Glam. Try man, jangan tak try. Oi. Pelata. Tengok gaya ni kasak ni. Ha? Tengok kan. Oh, dia ni. Aku kerja duk rakam dia lah ni. Oh, glamour. Ingat pelata. Dia macam nak try. Oi, dia ni kerak. Oi, aku tak ada set up lagi. Oi, gasak oi. Oi. Melekat. Ada man. Lama. Oi. Depo gasak oi. Aku tak ada habis set up lagi ni. Takkan tak apa. Ikan glamour macam ni layan. Oh, clear. Oh, mantap man. Alhamdulillah. Umpan kot ni. Ya, dia lompat ikan. Gunakan teknik Carolina untuk mencari umpan hidup. Ya. Umpan. Buat umpan kan. Mana nak tahu kan tu. Betul tak? Macam ni lah selalu aku duk cakap. Aku buat umpan. Umpan glamour hidup. Cakap atas badan dia. Cakap satu. Cakap sini satu. Dia target dia pelbagai yang makan umpan ni. MJ pun makan, kerapu makan. Kalau pari ada, dia pun makan juga. Kita cuba tengok geng. Mana nak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh geng, tadi duk rancak lah tadi ni. Duk main glamour malah apalah. Sekali dia pun buka dah. Tapi bukan buka hak yang pelampung. Ni tutup buka hak yang tak nampak. Tak tahu lekat. Are tu. Buka pelampung tak apa lagi. Buat macam mana? Walah. Okay, mari kita mencuba. Celup lubang belakang tu tengok. Oh, sorry. Tak gerah lah tengok. Depan tu kosong mungkin macam cahaya ke. Mungkin lah. Tak tahu apa dia ni. Tak tahu. Tak geleng ketang. Toshiba. Toshiba. Goreng sedap kok. Dia tak macam ketang. Boleh. Nak ambil tak? Aduh. Ada benda. Alhamdulillah. Baby. Tahu ni? Depan ni lah. Tu kata. Main ni lah. Celup lubang. Oh, strike. Oh, Alhamdulillah. Oh, dah. Clear. Saya umpan. Dah. Tak. Mama. Ni tak? Tolong bagi dapat tak? Ada umpan gitu. Habis lah. Ada. Ada. Waduh lah. Tak apa, layarnya. Penjikaran. Lemak. Oh, lidut. Ya. Alhamdulillah. Oh, strike dalam senyap. Lama ni. Macam besok lah. Lama. Strike edging. Okay, on record. Edging apa? Aku nak pakai boleh? Oh, kalau boleh ya, hang balik. 2.5 gram Kalau nak pakai, kena pakai spinning. Oh, lubuk. Dekat ni. Kita try. Anjing macam ni lah. Allah Akbar. Anjing dia karan. Tapi tu, apa... Orang kata apa tak? Kalau pakai yang tali halus, memang senang putus lah. Yang tu jawab dia. Plato tak apa nak masuk sangat lagi. Wah, nak buat macam mana? Ini dengan orang datang buka dah. Berapa banyak kali dah sudah sangkut di pukat itu. Apa boleh buat? Wah, kita main apa yang ada jadi. Jom geng, kita try tengok. Kita try custom menggunakan SP pula. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sangkut tali aku ni lagi pula. Dia lompat. Makan dalam senyap. Boy. Kasar. Dua ni kasar ni. Campur tahu. Ui, lepas. Mantap ah. Alhamdulillah. Walau rezeki juga besar-besar ni pun. Ya. Try tengok casting.
Ajar boring-boring. Aku lama dah bang, tak dapat ni. Papu main casting. Oh lah, lah ni dah tergila-gila kan. Ajing. Dengan Carolina. Tu kata, hampa kena sekali. Hampa main sekali set Carolina ataupun set Ajing ni. Memang dia jadi orang kata ketagih lah. Abang tu. Macam aku lah ni aku ketagih dah. Sampai tinggal dah set casting aku. Lama dah aku tak main casting rapu ni. Dulu aku abang betul lah. Aku main casting rapu je direct. Hal lain aku tak ni sangat. Bottom-bottom apa aku tak main sangat. Main casting macam ni. Memang bottom je lah. Layan je lah. Kalau ada. Tu dia. Makan juga. Dia boring-boring. Abang lepas boring. Alhamdulillah. Oh, dia. Kuat drag bunyi pula tak ada bunyi drag. Gambar ni. Allah. Sepupu lama. Sepupu lama. Aduh. Akhirnya ikan yang function sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang gelama je lah geng. Buka ni duduk dekat-dekat sini lah. Aku nak main casting tak boleh dah. Umpan apa tu ni? SP kecil aku pun tak ada dah. Cukai lah apalah. Aku duk geledah tak ngau kan. Jumpa lah juga dua je SP ni. Tak apalah, hentam sajalah, try lah. Kan. Minit-minit lah. Obat layan. Aku tak boleh serius aku kata. Aku ni jenis memang casting. Kena pakai umpan macam ni, umpan tipu ni. Aku jenis layang ni tu. Bottom ni kurang sikit. Layan je lah. Alhamdulillah. Kutik selagi mana boleh kutik. Masak. Apa pasal gelama kot. Ikut dah. Tapi tu menekan. Menekan kan. Tu dia. Bosak ni, natang ni. Parah aku ni. Mak cari aku. Janji layan dah lah. Binok lah ikan-ikannya. Boleh makan. Lama. Okey lah, Alhamdulillah. Dapat ikan yang tak boleh makan. Tak kena kok. Nampak tak? Tu dia gelama. Alhamdulillah. Ikan ni makan tak apa.
Boleh juga. Member boleh GT pula pakai udang. Kopek ah. Mantap. Jom, cuba lagi. Dah tu, ladung dia tu. Ada. Awak lu ya? Ambil mana ni? Kecil lah. Jual asal. Beli asal. Ha? Oh, asal ada kecilnya. Kecil sangat tau. Wop. Bukan. Gelama. Aku nampak. Dekat sikit. Nak tengok ukut caru ke apa? Tak, tu lah. Tak. Onjik. 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 Besar kau. Yo. Gelama. Tapi gelama besar lagi ya. Ayan. Jigging. Alhamdulillah kan. Inilah dia hasil kita. Okay lah. Setakat tu ajalah hasil kami semua. Boleh lah kata daripada tak ada. Tapi tu kalau nak balik tu agak penatkan juga. Okay. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.